Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Ammara Sofia binti Muhammad Aizuddin. Saya merupakan seorang murid dari Sekolah Kebangsaan 2 Taman Selayang, Gombak, Selangor dengan kod BBA 7102. Hari ini saya ingin kongsikan sebuah buku yang sangat menarik, terutamanya untuk anda yang suka sains atau ingin belajar dengan cara yang lebih santai. Buku yang saya maksudkan ialah komik sains informatif Kembara ke Dunia Tumbuh-tumbuhan dan Kulat yang diterbitkan oleh PTS Media Group Sendirian Berhad. Buku ini telah disunting oleh Karen Kuat dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Nurul Ain Abbas pada tahun 2022, menjadikannya mudah dipahami oleh pelbagai peringkat pembaca. Apa yang membuatkan buku ini unik? Buku ini menggabungkan fakta sains dengan ilustrasi komik yang berwarna-warni dan menarik. Bayangkan kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan dan kulat sambil menikmati jalan cerita yang ringan dan menyeronokkan. Ilustrasi yang digunakan bukan sahaja mencantikkan persembahan maklumat, tetapi juga membantu pembaca memahami konsep dengan lebih jelas. Buku ini mempunyai ketinggian 21 cm dan lebar 15 cm, menjadikannya mudah dibawa ke mana-mana dan selesa untuk dipegang serta dibaca. Antara topik menarik dalam buku ini membincangkan pelbagai fakta menarik mengenai dunia tumbuh-tumbuhan dan kulat. Antaranya, bagaimanakah tumbuhan dan kulat memperoleh nutrien? Mengapakah sesetengah tumbuhan melakukan penyamaran? Dan apakah manfaat tumbuhan kepada manusia? Lihatlah ilustrasi komik dalam buku ini. Menarik kan kawan-kawan? Salah satu kelebihan besar belajar melalui komik ialah ia membantu meningkatkan pemahaman dan daya ingatan. Kajian menunjukkan bahawa gabungan teks dan visual boleh membantu pembaca memahami konsep dengan lebih baik. Ia juga boleh meningkatkan minat membaca, terutamanya dalam kalangan pelajar yang kurang gemar membaca teks panjang atau bahan yang terlalu teknikal. Dalam buku ini juga, setiap fakta sains dijelaskan melalui gambar yang interaktif dan penuh warna, menjadikan topik yang kompleks lebih mudah dipahami. Ilustrasi yang menarik ini juga merangsang imajinasi dan meningkatkan daya tumpuan pembaca. Bukan sekadar membaca, tetapi juga belajar secara interaktif. Buku ini bukan sahaja memberikan informasi tambahan yang sangat membantu, tetapi juga berfungsi sebagai bahan pengayaan subjek sains. Ia mengandungi aktiviti interaktif seperti kuis, soalan refleksi dan eksperimen ringkas yang membolehkan pembaca menguji kepahaman mereka serta mengaitkan ilmu sains dengan kehidupan seharian. Aktiviti ini bukan sahaja menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, tetapi juga menggalakkan pembaca berfikir secara kritis dan kreatif. Dengan gaya penyampaian yang santai dan tidak membosankan, buku ini menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Jadi, kalau anda mencari buku yang seronok, penuh ilmu dan sesuai untuk bacaan santai, saya sangat syorkan komik sains informatif Kembara ke Dunia Tumbuh-tumbuhan dan Kulat ini.
Buku ini sesuai untuk pelajar, guru atau sesiapa sahaja yang ingin menambahkan pengetahuan tentang sains dengan cara yang lebih menyeronokkan. Selamat membaca. Bye.